Konkrit vibrator yang jenis kecil, korang boleh pegang macam ni. Kalau bancuh konkrit dekat formwork, dekat mall macam ni, kena pakai mesin ni. Sebab dekat dalam konkrit tu sebenarnya dia ada udara yang terperangkap. Bila dah lopong macam ni, kualiti konkrit pun dah tak sama. Dia akan jadi lemah dan grade rendah. Konkrit vibrator ni, dekat bahagian kepala dia ni akan gegar dengan sangat laju. Bila letak je dalam konkrit basah tu, benda ni dia akan keluarkan udara yang terperangkap dalam konkrit tu. Lopong-lopong udara yang dekat bawah akan naik ke atas. Dia boleh keluarkan udara terperangkap dan boleh padatkan lagi konkrit tu. Barulah hasil konkrit yang kita dapat tu cantik dan kuat. Yang ni konkrit vibrator dari Yato, yang ni yang kecil. Dan dia pakai poker 3 meter. Yang kecil macam ni dia lebih fleksibel sikit. Mudah untuk buat kerja dekat tempat-tempat sempit. Mudah je nak selit dekat mana-mana bila bawa mesin macam ni. Dan mudah untuk bawa dekat tempat yang tinggi. Sebab mesin ni dia tak berapa berat. Jadi kalau dekat tempat tinggi mudah untuk korang guna. Kalau nak vibrate konkrit yang ada dalam formwork, mudah sikit nak panjat bila saiz macam ni. Dia punya switch on off macam drill. Kalau nak guna lama boleh lock dekat sini. Power dia 1200 watt. Walaupun kecil tapi pusingan dia tu laju. Dia boleh pusing 5000 per minit. Pusing laju macam ni barulah dia boleh gegarkan kepala dia ni dengan kuat. Kalau cara lama untuk bagi udara dekat dalam konkrit tu keluar, dia orang akan ketuk formwork ni sampailah buih udara tu dah tak keluar lagi. Tapi kalau korang pakai mesin, dia lebih mudah. Tekan je switch dekat sini, udara dari dalam tu akan terus keluar dengan banyak. Yang ni lebih mudah, kerja lebih ringan dan lebih cepat. Jadi kalau korang nak cari konkrit vibrator yang jenis kecil, lebih fleksibel, mudah untuk bawa dekat tempat sempit, tempat tinggi, boleh cek konkrit vibrator dari Yato ni. Vibrator yang jenis kecil ni wajib ada kalau nak mudah buat kerja.